minta Puan punya nasihat ke anak-anak muda kat luar sana, kira macam langkah pertama apa yang diorang perlu ambil untuk berjaya dalam sesuatu kejayaan ni? Okey, nak nasihat tu macam tak patut lagi lah, umur muda lagi je. Muda lagi. Mungkin saya boleh share sikit lah. Bila kita memulakan satu kerjaya ni, especially lepas you habis belajar and then you start your first job kan, it's better untuk stay, kekal di sesuatu tempat tu sekurang-kurangnya setahun. Kerana kita ni baru, mungkin ada banyak benda yang kita tak tahu. Masa kita di universiti ataupun kita lepas SPM, kita belajar based on buku kan. So real life tu kita tak tahu sebenarnya situasi sebenar. Jadi bila you bekerja satu tempat tu at least tahun, mungkin ada banyak benda yang boleh belajar daripada sini-sini. Tapi kau bayangkanlah you kerja sebulan you berhenti, you kerja sebulan you berhenti kan, tak sempat nak belajar, dah berhenti. Belum sempat nak belajar, dah berhenti. So actually you wasting your time. Kerana kalau kita belajar ni sebenarnya kita boleh pendekkan masa kejayaan tu. Macam tadi lah, macam saya beritahu sebelum ni dalam previous content kan, video. Networking ni kita boleh belajar apa kesilapan diorang, macam mana diorang tackle problem tu. So kat situ kita dah learn lah. Sama juga dekat tempat kerja. Contohlah macam sekarang podcast kan. Bukan semua orang boleh ajar kita macam mana nak setting podcast, macam mana nak setting kamera. So bila you bekerja, you boleh belajar dari kawan-kawan. Berbanding you ambil kursus kat luar, berapa banyak you kena bayar. Kan? Betul lah tu. So stay sementara, dapatkan ilmu tu, grab whatever knowledge yang you boleh grab, sebab ilmu dalam kepala kita tak ada siapa boleh rampas, tak ada siapa boleh ambil balik. Dan you keluar dengan bergaya sebab you ada banyak ilmu dalam kepala you yang you boleh tawarkan pula dekat company lain. Dan you can demand.